Puan Hajah Cik Zalihawati binti Abdul Rahman dilahirkan pada 5 Mac 1966 di Tanah Merah, Kelantan. Beliau merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik hasil perkongsian hidup Haji Abdul Rahman bin Haji Awang dan Hajah Cik Jah binti Embung. Membesar dalam suasana yang penuh disiplin dan didikan murni, beliau kemudiannya mendirikan rumah tangga bersama Haji Muhammad Nusir bin Jaafar, lalu dikurniakan 5 orang cahaya mata serta 6 orang cucu sebagai penyeri kehidupan. Dari segi pendidikan, beliau memulakan langkah awal di Sekolah Rendah Seri Suria, Tanah Merah dari tahun 1973 hingga 1978 sebelum meneruskan pengajian di Sekolah Menengah Datuk Mahmud Paduka Raja, Tanah Merah dari tahun 1979 hingga 1983. Minat yang mendalam dalam bidang pendidikan ibarat benih yang subur terus disemai dan dibajai apabila beliau melanjutkan latihan di Maktab Perguruan Kota Baru, Kelantan dari Julai 1985 hingga 1988. Tidak terhenti di situ. Demi memperkasa ilmu dan profesionalisme, beliau berjaya menggenggam ijazah sarjana muda pendidikan daripada Open University Malaysia (OUM) pada tahun 2013. Kerjaya beliau sebagai seorang pendidik bermula pada tahun 1988 di Sekolah Kebangsaan Kampung Berangan Selising, Pasir Putih. Dari situlah bermulanya perjalanan panjang seorang insan yang setia menabur bakti, mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Beliau kemudiannya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Pasir Pekan pada tahun 1990 sehingga 1993. Diikuti Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail I Pasir Mas pada tahun 1993 sehingga 1996 sebelum akhirnya mencurahkan sepenuh khidmat di Sekolah Kebangsaan Kutan dari tahun 1996 sehinggalah 2026, iaitu tamat waktu tempoh perkhidmatan beliau. Sepanjang tempoh perkhidmatan itu, beliau mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik dengan penuh dedikasi. Setiap ilmu yang disampaikan ibarat cahaya yang menerangi jalan anak didik menuju masa hadapan. Selain cemerlang dalam bidang akademik, beliau juga aktif dalam bidang co-curriculum, khususnya dalam seni persembahan. Beliau pernah melatih murid-murid dalam bidang dikir barat dan pertandingan bintang kecil sehingga berjaya melangkah ke peringkat negeri. Di sekolah, beliau dikenali sebagai seorang guru yang gigih dan kreatif dalam melatih murid-murid membuat persembahan, terutamanya dalam tarian yang sentiasa menceriakan majlis dan memeriahkan suasana. Antara sumbangan beliau yang kekal mekar, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, kepada Sekolah Kebangsaan Kutan ialah penghasilan lagu sekolah yang sentiasa bergema penuh semangat setiap kali perhimpunan rasmi diadakan. Selain itu, beliau turut menyumbangkan sebuah gazebo yang menjadi ruang santai dan manfaat buat seluruh warga SK Kutan, sekaligus menambah keceriaan serta keselesaan persekitaran sekolah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Walaupun berjawatan sebagai seorang guru biasa, jasa dan pengorbanan beliau amat luar biasa. Beliau bukan sekadar pendidik, malah pembimbing jiwa dan pembina sasiah anak bangsa. Keikhlasan dan kecemerlangan beliau dalam menjalankan amanah telah membuahkan pengiktirafan
apabila dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2009 dan 2013. Kini, tibalah saat tirai perkhidmatan dilabuhkan. Namun segala kenangan, jasa dan bakti yang telah dicurahkan akan terus terpahat dalam ingatan, umpama ukiran di batu yang tidak mudah terhakis setiap waktu. Patah tumbuh, hilang berganti. Namun, yang pergi tetap di hati. Jasamu harum sepanjang hari menjadi kenangan abadi. Sesungguhnya segala jasa dan pengorbanan Puan Hajah Cik Zalihawati binti Abdul Rahman dalam dunia pendidikan akan sentiasa dikenang dan dihargai. Semoga segala ilmu yang dicurahkan menjadi amal jariah yang berpanjangan dan diberkati Ilahi.